Nah bang, petang ni juga pergi buat motor tu bagi elok sikit. Lah, tak payahlah susah-susah. Motor ni bukannya aku guna pergi mana pun. Ulang-alik pergi kerja, pergi beli ikan je. Tak apa, ambil je. Nanti kena saman makan tak habis. Nak kena bayar saman lagi, nak repair lagi. Lah, tak payahlah. Buat susah kau je. Ambil lah, bukan banyak pun. Segan aku dengan kau. Masa abang nak cakap segan tu, duit dekat tangan Eddie dah berpindah ke poket dia. Terima kasih banyak dia. Banyak kali dah kau tolong aku. Tuhan je yang mampu balas. Benda kecil je bang. Mana tahu esok saya pula susah. Okey, tapi Di, aku terkejut dengan Kak Nah tadi. Tak sangka pula dia macam tu. Sebelum ni okey je. Mungkin dia malu kot kita sibuk hal dia. Bukan kita menyibuk, tapi Pak Din yang minta tolong. Macam aku pergi hari tu, Pak Din yang panggil aku. Masa tu bini dia okey je. Hari ni angin pula. Tak tahu nak kata lah bang. Mungkin dulu dia okey, sekarang tak okey. Tapi kalau dah Pak Din setuju, tak jadi masalah. Dia minta tolong, wajib kita tolong. Okeylah, malam ni aku bagi tahu Pak Musa. Kau nak datang tak? Aku kerja malam ni. Tengok dulu macam mana. Kalau tak ada hal, saya sampailah. Tak berani janji. Okey, aku balik dulu. Papa Roger, bye. Abang Manak berlalu pergi dengan motor EFI-nya, tinggalkan Eddie depan kedai pomen. Dah siap tampal tayar, Eddie balik rumah. Perut dah lapar ni, dari pagi tadi tak makan apa lagi. Sampai rumah, tengok bini tengah sidai kain. Abang pergi mana? Awalnya keluar. Ada hal pergi rumah kawan kejap. Dah makan ke belum? Dah tadi, tu pergi tengok anak kita. Tadi dia cakap semalam tak boleh tidur, katil terangkat. Hah? Katil terangkat? Siapa yang angkat? Tak tahu. Abang tanya dia, bagi air penawar sikit. Murung dah tu. Kelang kabut Eddie masuk rumah, terus ke bilik anak sulung dia Akilah. Eddie panggil dia kakak je. Kakak, kenapa semalam? Tak boleh tidur, katil ni bergoyang macam ada orang angkat. Jawab kakak, tapi tak nampak pun yang dia takut. Cuma nampak dia letih dan tak cukup tidur. Pukul berapa? Kenapa tak kejut ayah? Pukul 2-3 pagi macam tu. Nak panggil ayah tapi kakak takut nak keluar bilik. Nampak macam biasa dekat bawah video ni saya ada letakkan beberapa karya seram terbaik yang memang saya pilih sendiri. Dan Marga Satwa pun ada dalam pilihan tu sekali. Kalau korang nak selami versi penuh yang lebih detail, lebih dalam, penuh dengan bab yang tak sempat saya ceritakan dalam video ni, boleh tekan je pada bahagian tag produk atau lihat produk yang ada dekat bawah. Sambil tu kita sama-sama sokong penulis tempatan yang hasilkan karya macam ni.